Oke, selamat pagi dan salam sejahtera guys. Hari ini kita akan berfungsi serba sedikit mengenai permasalahan uh, dia boleh masuk tetapi tidak boleh jalan. Oke, ini adalah masalah kadang-kadang terjadi ya. Dia boleh masuk tetapi tidak boleh jalan. Kenderaan tidak boleh jalan, khususnya kepada gear menggunakan transmisi manual. Okey, transmisi manual. Masalah di sini dia punya kelas boleh tekan macam biasa normal, dan bila masuk gear kereta ini tidak boleh jalan. Ini khusus kepada manual punya gearbox. Jadi masalah sekiranya macam tu, yang anda nampak di hadapan anda ni adalah set class lining di mana dia punya bahagian komponen dalam ni dah pecah. Okey, macam ni masalah sebelum kita buka ni, okey, saya ulangi sekali lagi. Masalah bila kita hidupkan enjin dan tidak payah tekan kelas, dia boleh masuk gear. Okey, lepas tu bila kita masuk gear, lepas kelas, dia tidak, kenderaan ini tidak berjalan. Okey, enjin tidak mati. Macam tu dia punya situasi masalah yang dihadapi oleh lori ni. Ini adalah lori gearbox lori yang menggunakan transmisi manual, di mana ada masalah di bahagian dalaman kelas lining, di mana nampak di hadapan ni dia punya butterfly, lebih kurang dia punya bottle bahagian spring dalam ni, ataupun bahagian komponen dalam ni dah pecah, nampak dia punya bekas-bekas. Dia ada putih-putih sebab dia punya bahagian serpian terkena di tebing sana. So itu masalah dia guys. Sekiranya kita masuk gear tidak pandai jalan ataupun kenderaan itu tidak bergerak, ini masalah dia guys, salah satu dia. Sekiranya ini masih bagus, kita sudah buka tapi masih bagus dia punya komponen class lining, ada kemungkinan dia punya bahagian ni, dia punya pressure bearing ni dah jam. Ada kemungkinan. So kita kena buka gearbox baru kita tahu apa masalah. Sekiranya ada masalah macam tu, kita masuk gear, kenderaan tidak boleh bergerak, enjin tidak mati. So inilah masalah dia guys. Inilah masalah dia guys. Kepada kawan-kawan di luar sana, sekiranya terjadi macam tu, kita boleh terus buka gearbox dan jangan buka gearbox lah. Kita cek bagian class lining terdahulu. Semoga memberi manfaat ataupun menambah sedikit ilmu pengetahuan kepada adik-adik pemain di luar sana. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe dan like video ini. Kongsikan kepada kawan-kawan di luar sana. Sekian dan terima kasih sekali lagi.